Pernah tak tanya pada diri sendiri kenapa kita ni perlu berkahwin? Bukan sebab kawan-kawan dah kahwin, bukan sebab orang lain dah kahwin. Tapi fitrah diri kita ni perlukan peneman, perlukan pasangan dalam hidup. Kita nak seseorang yang boleh dengar kita apabila kita penat balik kerja, nak peluk bila rasa down, nak sama-sama doa, sama-sama usaha dan nak sama-sama cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahwin ni bukan sekadar ada pasangan je, tapi untuk membina satu safe space yang halal, yang tenang dan juga yang membahagiakan hidup kita. Kalau kita baik, insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Dan bila berkahwin, kita bukannya hilang kebebasan, tapi kita berkongsi hidup dengan seseorang yang sudi untuk menerima segala kekurangan dan juga menerima diri kita sehabis baik. Jodoh yang baik takkan datang kalau kita tak buka pintu. Mulakan langkah, cari calon dengan baik, di tempat yang baik-baik, seiring dengan doa dan juga usaha yang berterusan dan juga bertawakal. InsyaAllah, jika anda sedang berusaha mencari sekarang ni dan juga pasangan anda pun sedang berusaha mencari, mungkin anda akan bertemu pada satu titik. Mungkin di Pontianak ataupun mungkin di mana-mana saja.